Assalamualaikum guys. Ada tak yang mencari kebun getah disulam dengan pokok durian? Lokasi tanah ni terletak berdekatan dengan latar kekabu berkeluasan lebih kurang 4 ekar freehold Malay Reserve. Okay, freehold Malay Reserve. Betul-betul duduk di tepi jalan menghala ke latar kekabu ini jalan dia, jalan minita boleh bawa kereta. Boleh bawa kereta. Okey, ini jalan latar kekabu Jalan latar kekabu. Okey, laluan masuk dia kita masuk dekat sini. Ni, yang ini tu pokok durian ada bunga tau, ada bunga dah dalam ni. Pokok getah ni umur dia anggaran lebih kurang 10 tahun. Okey. Disulam dengan pokok durian Okey, yang tu pokok durian, yang tu pokok durian. Sebelah sana pun dia lagi. Saya tak sure berapa pokok, tapi kalau saya tengok sini ada 1 2 3 4 5. Bahagian depan ni saja ada 5 mungkin ada banyak lagi.